Baiklah, sebelum kita saksikan podium bagi CP125, kita saksikan dahulu highlight bagi perlumbaan CP125 tadi. Di awal-awal lagi ternampak pasukan Synergy Honda KC Racing. Strategi mereka peringkat awal memang begitu baik menutup Syamil Amsyah untuk mereka berada di depan. Jadi mereka menguasai perlumbaan buat masa ini. Faris Iqmal dan Iqlan Hakimi Radwan 1 dan 2. Dan Syamil Amsyah berusaha untuk memintas di tempat ketiga. Selepas itu ada satu kelompok 7 pelumba depan ini yang Karismi dan juga Syafiq Zarik di peringkat awal, di lap yang pertama terkeluar dari perlumbaan. Dan tumpuan kita terarah di bahagian hadapan selepas itu. Iqlan Hakimi dengan Faris Iqmal di hadapan, diikuti dengan Syamil Amsyah. Ada di hadapan Kari Ashraf juga di dalam tumpuan hadapan ini, dan Farhan Bahrin juga sampai di kelompok hadapan untuk memberikan tentangan, memberikan jabaran kepada pelumba di hadapan. Nampak sekarang menjadi 27 Al-Adib Arsyad, dan Adib juga berlumba dengan baik di hujung minggu perlumbaan ini. Adib berentap dengan Iqlan Hakimi Radwan di hadapan, dengan Kari Ashraf Mahmud seketika berada di depan. Pada ketika ini memang kita terdapat nak jangkakan siapa boleh menangi perlumbaan. Seperti yang Azlan mungkin katakan tadi, sedikit kesilapan saja mungkin boleh menyebabkan muafadah pada pelumba dan kelebihan pada pelumba lain. Dan itulah yang berlaku pada ketika kita menuju ke dua lap yang terakhir nanti. Sewaktu Syamil Amsyah yang cuba untuk mengejar, di sini dia hilang Farhan terjatuh, menyebabkan dia membawa sekali Faris Iqmal dan Farhan Bahrin yang terjatuh. Farhan dapat meneruskan kembali perlumbaan. Kita nampak di nama keluar tempat yang ke-7, Faris Iqmal di tempat yang ke-8, Syamil Amsyah tempat ke-14 dalam perlumbaan ini. Dan lepas itu Iqlan Hakimi Radwan terus untuk kemenangan yang pertamanya meluru laju, meninggalkan Adib Arsyad berada di tempat yang kedua, dengan Kari Ashraf Mahmud juga cemerlang di hujung minggu perlumbaan ini. Perlumbaan yang agak sukar bagi mereka di litar yang baru untuk kesemua pelumba. Kemenangan untuk Muhammad Iqlan Hakimi Radwan.